Okay, so korang rasa saya dekat mana sekarang ni? Betul, saya ada dekat atas bumbung. Saya saja je nak share macam mana perasaan duduk kat atas bumbung ni. Macam ni lah perasaan dia. Kita duduk kat atas ni. Adalah installer kita. So kalau nak tahu, solar panel ni kita baru je pasang. Kita pasang solar panel Jinko 620 watt, grade A, yang paling atas sekali untuk panel solar. So kita pasang kat rumah cikgu. Dia kata dia punya solar efficiency dah turun kan. Tapi sebenarnya saya buat video ni sebab saya nak tunjuk je macam mana kita duduk kat atas bumbung ni macam ni kan. So kalau korang nak tahu macam mana duduk kat atas bumbung ni macam ni lah, sebenarnya best je. Kalau redup best lah. Tapi kalau tengah hari tu dengan panas teriknya, tu memang merana lah, bahang dah nak pening. So kali ni kita dapat waktu redup. So ni pun macam nak hujan, nak mendung dah ni, dengan bunyi kilat-kilat sikit. So selesa lah duduk kat atas ni, jadi tempat healing. So mana tahu kat sini siapa-siapa yang pernah healing dekat atas bumbung ke, pernah apa kita panggil, duduk dekat atas bumbung ni kalau keseorangan, macam ni lah rasa dia. Seronok sebenarnya duduk atas bumbung ni. So tadi saya terlepas. By the way, korang jangan pula duduk atas bumbungnya. So ini semua installer je yang boleh duduk kat atas ni, yang nak pasang solar. So jangan tiru aksi ni kat rumah.